tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah penceramah kita Ustaz Khairuddin bin Hamdi yang punya pengalaman luas akan dapat menerangkan lebih lanjut lagi tentang sejarah Isra Mi'raj. Akan ditarakan sebentar lagi. Imam Tuan Bilal serta pegawai surau yang dikasihi, ada tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu serta para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia yang berada di muka bumi, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang bermaksud, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil dia apa? Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah kamu akan solat dan tunaikanlah kamu akan zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Itu dalil dia. Jadi segala apa yang datang kepada kita, hendaklah kita mengetahui dalil-dalil tersebut. Supaya apa? Supaya yang datang kepada kita itu adalah suatu kebenaran, bukannya kepalsuan. Agama kita ini, agama Islam ini dibina di atas wahyu, di atas wahyu dan dalil yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalil tersebut kita ambil daripada mana? Daripada mana? Daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita apa? Aku tinggalkan kamu dua perkara, yang mana apabila kamu pegang dua perkara tersebut, insya-Allah kamu tidak akan sesat. Iaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. Dan setiap minggu para khatib telah mengingatkan kita, apabila kita apabila kita berselisih dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada kitabullah, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah panduan kita dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jangan main-main tuan-tuan, jangan main-main. Islam ni ada dalam solat, ada dalam solat. Okey, yang pertama apa? Mengucap kalimah syahadah. Ada tak dalam solat? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tak baca, tak sah kan solat kita. Okey. Lepas tu apa lagi? Zakat. Apa maksud zakat? Maksud zakat ni mengeluarkan harta. Betul? Mengeluarkan sebahagian harta. Kita nak solat kena keluarkan harta tak? Kena. Apa? Nak beli baju. Nak beli baju pakai harta. Ada beli baju pakai daun kering? Ada.
Apa lagi? Nak datang ke masjid, ke surau, naik kenderaan, nak tuang minyak ke tidak? Tuang minyak, isi minyak, betul. Beli kenderaan, menggunakan harta atau tidak? Menggunakan harta. Apa lagi? Puasa. Dalam solat ada puasa atau tidak? Ada. Boleh tak orang solat kalau makan, sambil makan? Boleh tak? Tak boleh. Betul? Tak boleh kan? Dan yang terakhir, menunaikan haji. Apa maksud menunaikan haji? Mengunjungi Baitullah. Kita solat menghadap mana? Menghadap Kaabah, menghadap Baitullah. Jadi setiap rukun Islam tu ada di dalam solat. Kalau kita tak melaksanakan solat, bermakna kita tak ada agama. Jadi kita kena sentiasa jagalah solat kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang lalai dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting sekali, yang perkara ini selalu saya ingatkan kat mana-mana kalau saya pergi, pastikan ahli keluarga kita dan generasi kita, anak cucu kita melaksanakan solat. Walaupun kita terpaksa telefon dia, walaupun kita terpaksa pukul, walaupun terpaksa kita pukul, sebab anak kita kalau tak solat, tak menjalankan solat, tak melaksanakan solat, dia masuk neraka. Dia akan tarik kita sekali sebagai bapa dia, sebagai mak dia, lebih-lebih lagi pada anak perempuan. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa surau, kepada tuan pengerusi serta para jemaah sekalian kerana sudi menjemput saya untuk sama-sama kita berkongsikan ilmu, untuk sama-sama kita berkongsikan pengetahuan. Mudah-mudahan semuanya ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, insya-Allah.